Assalamualaikum dan salam sejahtera, semua peminat bola sepak tanah air. Selamat datang ke Liga M Update, platform nombor 1 untuk semua cerita panas Liga Malaysia. Keputusan masa penuh, perlawanan minggu ke-12 Liga Super Malaysia 2025-2026 hadir dengan penuh drama, gol dan emosi. Dalam video ini, kami kongsikan kedudukan terkini, penjaring terbanyak, bantuan gol terbanyak, serta jadual perlawanan seterusnya. Sebelum kita mula, tekan butang subscribe dan aktifkan loceng notifikasi supaya anda tak terlepas berita paling pantas dan panas dari Liga Malaysia. Keputusan masa penuh, minggu ke-12, Liga Super 2025-2026. Baiklah, kita mulakan dengan keputusan masa penuh. Pada Jumaat 19 Disember 2025, Penang FC lawan PDRM FC berakhir 3-0 kemenangan Penang FC di Stadium Bandaraya. Kemudian, keputusan masa penuh antara Immigration FC lawan Terengganu FC berakhir 2-3 kemenangan Terengganu FC di Stadium Negeri, Pulau Pinang. Kemudian, keputusan masa penuh selanjutnya antara Kuching City FC lawan Melaka FC berakhir 4-0 kemenangan Kuching City di Stadium Negeri, Kuching. Jom kita tengok kedudukan terkini Liga Super 2025. Liga Super Malaysia 2025 makin panas. Di puncak, Johor Darul Ta'zim FC terus bermaharajalela dengan 33 mata, mengejar rapat Kuching City FC 24 mata dan Kuala Lumpur City FC 23 mata. Sementara itu, Selangor FC 19 mata dan Terengganu FC 18 mata masih dalam zon memburu, apa saja boleh berlaku. Bahagian bawah pun tak kurang dramatik, setiap mata emas, setiap perlawanan hidup mati. Jangan ketinggalan, ikuti Liga Super 2025, drama sebenar bola sepak Malaysia. Berikut penjaring terbanyak, Liga Super Malaysia 2025-2026 setakat ini. Carta penjaring gol makin panas. Bergson masih raja gol dengan 12 jaringan, diikuti Jairo da Silva 10 gol. Kean Morais rapat dengan 9 gol, Ronald Ngah 7 gol. Trio 6 gol, iaitu Arif Aiman Hanapi, Joao Figueiredo dan Yan Mabela. Jadi itulah dia, keputusan masa penuh, kedudukan terkini, serta penjaring gol terbanyak setakat ini, Liga Super 2025-2026, minggu ke-12. Segala yang anda perlu tahu tentang Liga Super Malaysia ada di sini, Liga M Update. Teruskan sokongan anda, jangan lupa like, share dan langgan saluran ini, sebab di sinilah anda akan dapat berita terkini dan paling pantas tentang bola sepak tempatan. Jumpa lagi dalam update seterusnya, geng.